saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan semua renung ialah tuan-tuan bayangkan dan fahamkan bahawa siapakah manusia yang namanya disebut 24 jam di dalam alam ini? Manusia. Siapa manusia yang namanya disebut 24 jam hari ini? Sampai ke hari ini, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu saat pun kecuali nama Nabi disebutkan di atas muka bumi ini, iaitu melalui azan. Perasan tak? Bila masuk waktu subuh kan, bermula subuh daripada hujung Indonesia sampai ke hujung sini, waktu kan berbeza. Kemudian daripada Singapura sampailah ke Perlis, ke Thailand, waktu subuh juga berbeza. Bahkan negeri-negeri di Malaysia, daerah-daerah di Malaysia membuatkan azan itu tidak putus 24 jam. Yang ni kalau orang yang lama dah perasan maklumat ni, dia akan faham. Selain daripada nama Allah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, yang berkumandang 24 jam, disebutkan oleh manusia di bumi ni 24 jam. Ada nama satu orang lelaki yang juga disebutkan 24 jam. Tak pernah berhenti satu saat pun. Nama itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan carilah siapa paling kaya atas dunia hari ni. Tuan-tuan bayang sekarang, manusia 10 orang paling kaya di atas dunia hari ni. Sila guna duit kamu yang 1 bilion, 5 bilion, 10 bilion USD, upahlah di atas dunia ni untuk nama kamu disebut 24 jam. Takkan mampu untuk dilakukan oleh orang paling kaya di atas alam ini, melainkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nama manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui azan, Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian disebut Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan itu berkumandang daripada satu daerah ke satu daerah, ke daerah yang ketiga, daerah yang keempat, sampailah ke daerah yang berapa juta di atas bumi ini. Di Amerika Syarikat dilaungkan azan, di Jepun dilaungkan azan, di Amerika Selatan dilaungkan azan, di Korea dilaungkan azan. Maka begitulah disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara keistimewaan dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa upah. Tak ada siapa bayar, tuan-tuan. Tanpa bayaran, nama Nabi disebut 24 jam. Itu nombor 2 punya maklumat. Baru kita perasan malam ni. Betul tak, tuan-tuan? Baru kita perasan malam ni. Sallallahu alaihi wasallam. 2. Yang ketiga. Maklumat yang ketiga. Untuk malam ni, siapa yang bawa pen kertas boleh tulis. Yang tak bawa boleh tengok dalam rakaman banyak. Pihak sekolah, pihak Akhtar Akademi pun ada buat live, kami pun ada buat live. Boleh tengoklah maklumat dalam tu kalau tak sempat untuk kita catat. Yang ketiga, saya nak sebutkan untuk sama-sama peringatan kepada diri saya dan kita semua ialah bahawa kita merindui untuk berjumpa dengan seorang manusia yang menyayangi kita lebih daripada ibu dan ayah kita. Itu maklumat nombor 3. Ada seorang manusia di dalam alam ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyayangi saya dan kita semua
melebihi ibu dan ayah kita. Kita kenal ibu dan ayah kita. Kita faham apa maksud ibu dan ayah menyayangi kita. Sejahat apapun kita. Betul tuan-tuan? Sejahat apapun kita, apapun masalah yang kita buat, kesalahan yang kita buat, kasih sayang ibu dan ayah kita kepada kita tak pernah terpadam. Ketika mana seorang ibu kehilangan bayinya ataupun kehilangan anak kecilnya di dalam satu medan perang. Ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu tadi jumpa dengan anak dia yang hilang. Kita yang ada anak kecil, kalau anak kecil kita hilang dalam mall, kita dah tak lalu nak makan dan dah tak ada nafsu untuk shopping. Walaupun duit kita banyak, kalau anak kita umur 3 tahun hilang dalam mall, hilang nafsu nak membeli, nak shopping, nak makan, tak ada. Kita nak anak kita. Ketika ibu ini kehilangan anaknya, kemudian berjumpa dengan anak dia. Dia pun berlari ke arah anak dia pun datang ke arah dia pun peluk anak itu. Ketika dia peluk anak itu, sahabat-sahabat tengok, Nabi tengok. Maka Nabi pun tanya, pada pendapat kalian, apakah ibu yang sedang menggendong anaknya ini, yang baru jumpa anak dia yang hilang, tarihatun waladaha finnar, dia sanggup untuk buang anak dia di dalam api? Sahabat kata, tidak mungkin ya Rasulullah. Maka Nabi SAW sebut ketika itu kasih Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kata Nabi, Allah lebih mengasihi kita semua daripada kasih ibu itu kepada anaknya. Saya ulang, Allah lebih mengasihi kita semua lebih daripada kasih ibu itu kepada anaknya. Tadi saya cakap kasih Rasulullah, dan hadis yang saya bacakan tadi menceritakan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita dulu kasih Allah kepada kita kerana kedudukan Allah dan kasih Allah yang jauh lebih tinggi daripada kasih Nabi kepada umatnya. Kemudian baru saya nak sebut betapa Nabi SAW juga mengasihi umatnya lebih daripada kasih dan cinta mak ayah kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi menyayangi saya, menyayangi tuan-tuan. Semua yang hadir ni saya tak nampak di belakang, kemah panjang, penuh sampai belakang. Untuk makluman saya dan kita semua, Rasulullah menyayangi kita lebih daripada kasih ibu dan ayah kita. Satu hari Nabi balik ke rumah. Ketika itu rumah Sayyidatuna Aisyah. Hujrah Aisyah. Siapa yang pernah pergi umrah, Masjid An-Nabawi, kita masuk daripada pintu untuk ziarah Nabi, kemudian kita keluar kan. Sampai jumpa Rasulullah, kita bagi salam, kemudian kita keluar. Bila kita keluar tu, di situ ada banyak, satu waktu dulu ni rumah isteri-isteri Nabi, yang mana ia bukan rumah pun, bilik je. Hujurat. Ummahatil Mu'minin. Rumah isteri-isteri Nabi ataupun bilik isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi pulang ke rumah Sayyidatina Aisyah. Maksudnya giliran di rumah Sayyidatina Aisyah, Nabi pun balik. Kata Sayyidatina Aisyah, aku tengok Nabi, aku sambut Rasulullah. Aku mendapati wajah Nabi ceria dan tak letih. Sayyidina Aisyah kata, aku mendapati keadaan Nabi tiba nafsin dalam hadis itu. Maksudnya Nabi tak begitu letih, Nabi dalam keadaan yang begitu ceria. Lalu Nabi pun duduk, Sayyidatuna Aisyah pun mendekati Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Cuba dengar semua. Cuba kita tengok. Tunggu suami balik kerja. Itulah yang dilakukan oleh isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Sayyidatuna Aisyah tengok Nabi muka tak letih, Nabi ceria, Sayyidatuna Aisyah ambil peluang. Sebab apa ambil peluang? Sebab selalunya Nabi sibuk. Nabi ketua negara, Nabi ketua hakim, Nabi panglima perang satu, Nabi suami kepada 9 orang isteri, Nabi jawatan dan tanggungjawab Nabi begitu banyak. Nabi sibuk seharian. Nabi manusia biasa, sibuk. Ada kala Nabi letih, ada kala Nabi sakit, ada kala Nabi sihat, ada kala Nabi di luar, ada kala Nabi dalam rumah. Kata Sayyidatuna Aisyah, apabila satu hari aku tengok Nabi dalam keadaan yang begitu tenang dan ceria, wajah Nabi berseri-seri, kata Sayyidatuna Aisyah, aku pun duduk tepi Nabi ambil peluang. Tengok apa yang Sayyidatuna Aisyah ambil peluang. Nabi dah rehat, dah minum apa semua. Sayyidatuna Aisyah mai duduk di sebelah. Sekata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ud'ullaha li. Wahai pesuruh Allah, boleh tak doa khusus untuk saya? Wahai Rasulullah, boleh tak doa khusus untuk saya? Ini manusia bijak. Dan memang Sayyidatuna Aisyah adalah wanita paling alim di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ada anak perempuan, nanti dapat anak perempuan, letak nama Aisyah. Salah seorang ketua wanita syurga dalam satu riwayat, Aisyah. Aisyah bukan Asyah. Asyah ketua wanita syurga, Aisyah juga ketua wanita syurga. Fatimah ketua wanita syurga, Khadijah ketua wanita syurga, dan Maryam. Dah banyak riwayat sebut. Nama-nama yang barakah ni, letak nama anak perempuan, letak nama cucu perempuan kita. Sayyidatuna Aisyah, umat Nabi perempuan yang paling alim. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dua-dua disayangi Rasulullah. Bijak Sayyidatuna Aisyah ni, bila dia tengok Nabi tak letih, tengok Nabi ceria. Bila tengok dia terus duduk, ya Rasulullah, boleh tak doa kat saya khusus satu? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita jumpa orang soleh doa, minta doa. Sampai hari ini yang diajarkan oleh para ulama kami dari Syam, yang paling mereka harapkan setiap kali mereka bercakap adalah doa orang Islam kepada mereka. Kalau kita nak balik cuti dulu, kami cuti musim panas. Saya belajar Syria dulu. Bila cuti musim panas nak balik, bila kita tanya, Tuan Syekh nak pesan apa? Dia kata doa hukum. Dia kata kat kita, doa hukum. Doa. Begitu juga Sayyidina Umar waktu nak pergi buat haji. Jumpa Rasulullah, nak pergi buat haji, Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, ada apa-apa yang nak pesan? Nabi kata, la tansa min du'aika ya ukhay. Kata Rasulullah, jangan lupa doakan, kata Rasulullah. Jadi orang yang cara berfikirnya akhirat, bila jumpa dengan orang soleh, dia minta untuk doa, untuk orang soleh tu berdoa kepadanya. Maka Sayyidatuna Aisyah ni isteri Nabi, duduk dengan Nabi hari-hari. Tetapi bila ada masa duduk dengan Nabi, berdua dengan Nabi, Sayyidatuna Aisyah kata, ya Rasulullah, boleh tak doa untuk saya khusus? Nabi angkat tangan. Nabi kata, Allahumma ghafir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat ma a'lanat wa ma asarrat. Tuan-tuan tahu apa Nabi doa kepada Sayyidatuna Aisyah khusus? Nabi kata, ya Allah, ampunkanlah Aisyah ma qaddamat wa ma akharat. Kesalahan yang dia buat telah lalu dan kesalahan yang akan datang dia buat. Ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkan Aisyah dosa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan secara terang-terangan, kesalahan yang dia lakukan secara tersembunyi.
punyalah seronok Sayyidatuna Aisyah dengar Nabi doa khusus, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat tersebut, Sayyidatuna Aisyah cerita punya seronok sehingga kepala aku belaga dengan paha aku. Hijri, kata Sayyidatuna Aisyah. Kepala aku tertunduk sampai ke paha aku. Terlalu seronok dengan doa Rasulullah. Sehingga Nabi tanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ayasurruki du'ai ya Aisyah. Nabi tanya Sayyidatuna Aisyah, apakah kamu gembira dengan doa aku, wahai Aisyah? Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, siapa yang tak seronok dengan doa kamu? Aisyah tahu kedudukan Nabi. Aisyah tahu doa Nabi macam mana bila diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah tahu dengan siapa dia bercakap pada ketika itu. Aisyah tahu keistimewaan Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Aisyah jawab, siapa yang tak seronok dengan doa kamu, wahai pesuruh Allah? Tuan-tuan tahu apa Nabi jawab? Dengar apa Nabi jawab. Bila Nabi tanya, ayasurruki du'ai ya Aisyah, apakah kamu gembira dengan doa itu, wahai Aisyah? Aisyah kata, ya. Semua orang pasti gembira dengan doa kamu, wahai pesuruh Allah. Maka jawab Nabi SAW. Tuan-tuan bawa baliklah maklumat ni. Tuan-tuan bawa balik maklumat ni. Satu maklumat ni cukup untuk malam ini. Kita berasa senang dan tenang hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kata, wahai Aisyah, hadhihi da'wati li ummati fi kulli salah. Wahai Aisyah, itulah doaku kepada umat aku pada tiap-tiap kali aku melakukan solat. Doa Nabi tiap-tiap hari kepada saya dan kita semua pada setiap solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tuan-tuan? Kita ni yang paling utama sekali kita berdoa untuk siapa? Ibu kita. Selain kita berselawat kepada Nabi SAW. Paling utama sekali kita berdoa untuk ibu dan ayah kita. Yang paling utama sekali kita berdoa kepada ibu dan ayah kita. Tu pun bukan tiap-tiap waktu solat kita doa kepada ibu dan ayah kita. Bukan tiap-tiap kali semayang. Betul. Cuba muhasabah. Siapa yang tiap-tiap waktu berdoa kepada ibu dan ayah dia, itu yang terbaik. Rabbighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli dhunubi wali walidayya walil muslimina wal muslimat. Ataupun yang begitu. Pun kita tak berdoa tiap-tiap waktu solat. Tadi di awal ceramah saya beritahu kepada tuan-tuan, kecintaan Rasulullah kepada umatnya melebihi kecintaan mak dan ayah kita kepada kita semua. Ada berpuluh-puluh bukti dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya perbualan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah. Pada hari itu Nabi kata, wahai Aisyah, untuk pengetahuan kamu, itulah doaku li ummati da'wati fi kulli salah. Itulah doa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umat aku. Tiap-tiap sekali aku solat, tiap-tiap semayang. Nabi SAW doa untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua. Alhamdulillah atas nikmat dikurniakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita.